Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Duduk semua. Okey, baik. Semua sihat ke hari ni? Sihat. Okey, semua nampak kemas. Cuma ekspresi muka tu senyum sikit. Pagi kan? Baru nak mula kelas, betul? Betul. Okey, pastikan kita berada dalam keadaan yang serius sebab kita akan belajar ilmu yang baru hari ini. Right? Okey, ketua kelas, penolong ketua kelas pula tolong bacakan doa. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar, right? Kita akan belajar tentang. Okey, sebelum kita mulakan tentang itu, saya nak tengok keadaan sekeliling dulu. Okey, bersih, alright. Kalau ada sampah tu, boleh tolong kutip. Setakat ni saya tengok okey lah. Okay. Cuba beg tu boleh kemaskan sikit cara letaknya supaya ada ruang untuk jalan. Okey, baik. Untuk kedatangan hari ini, okey, ada siapa tak datang ke? Semoga cikgu datang. Semoga tak datang. So kita tahu kenapa dia tak datang. Dia tak beritahu cikgu. Dia tak bagi tahu. Okey, siapa tahu kenapa juga tak datang? Penting cikgu. Itu penting. Penting, mesti penting. Buat tuduhan ke betul-betul? Tuduhan. Jangan baca tu tak baik. Kan? Cikgu. Okey, mungkin dia tak sihat kot. Okey, pasukan tak datang jadi 16 per 12 Right. Okey, sebelum kita mulakan kelas, Akilah minta tolong untuk padamkan lampu depan ni. Cikgu ada satu video nak tunjukkan kepada awak. Kejap. So, apa yang kamu tengok tadi? Kedua awal. Kedua awal. Okey, ada lagi? Model dia cantik lagi? Warna perempuan warna yang macam-macam. Macam-macam. Macam-macam corak. Okey. Macam-macam corak. Lagi? Ada lagi? Lagi? Rasulullah macam nak cakap sesuatu? Adakah boleh tolong pasang aku? Terima kasih. Tak dengar. Ha? Tak dengar. Tak dengar apa? Semua cakap. Oh, Rasulullah dia kata tak dengar lah. Kita cakap apa? Ha? Oh, tutorial pakai tudung. Betul lagi selain tu, kita tak dengar lagi jawapan yang cikgu nak dengar. Cuba. Color. Apa tu color? Ha? Betul lah color tu warna. Apa maksud dia Nela? Boleh terangkan lagi? Macam-macam color. Lagi? Lagu dia best. Lagu dia best. Lagi? Hujung dia banyak corak cikgu. Hujung dia banyak corak. Lagi?
dapat. Ini dah bagi tengok. Oi. Ini dah bagi. Alhamdulillah nak bagi. Betul ke Alvin? Model tu tadi. Model. Okey, baik. Semua betul. Dan yang paling yang cikgu nak dengar tadi adalah sebenarnya tentang macam-macam gaya tudung. Boleh? Contoh kan? Jadi, betul kan tudung ada banyak gaya? Betul? Jadi, kalau kita selalu nampak, betul kakak kita ke, mak kita ke pakai macam tu kan? Okey. Cuba fikirkan sekeliling kita. Ada banyak makanan, betul? Makanan pun ada banyak gaya style makanan. Betul tak? Betul. Jadi sebenarnya tadi kita cerita tentang pelbagai gaya tudung, pelbagai gaya bentuk tudung. Tapi hari ni cikgu nak ceritakan tentang pelbagai gaya bentuk makanan. Maksudnya tajuk kita hari ni adalah tentang reka bentuk makanan. Okey? Okey, kita akan belajar tentang reka bentuk makanan secara aktif. Siapa yang bawa buku teks boleh buka muka surat 145, tajuk tentang reka bentuk makanan. Okey? Dia bawa kan? Dia bawa. Ajar sembahyang tu. Okey. Jadi objektif kita hari ini adalah yang pertama, kita nak belajar tentang nampak ke orang belakang? Nampak? Okey, objektif pertama adalah kita belajar tentang menerangkan secara lisan maksud reka bentuk makanan dengan betul tanpa merujuk buku teks. Okey, objektif kedua kita hari ini adalah untuk pelajar dapat menghuraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 6 kepentingan reka bentuk makanan. Okey, so simple je tajuk kita hari ini. Satu, dia punya maksud. Yang kedua adalah dia punya kepentingan reka bentuk makanan. Okey. Untuk aktiviti yang pertama, kita mestilah nak tahu dulu kan, apa maksud reka bentuk makanan. Makanan tu tahu pula kan? Reka bentuk makanan tu apa dia pula? Okey, jadi kat sini cikgu ada 5 perkataan. Okey, kita akan buat satu aktiviti yang namanya adalah word splash. Okey? Okey, cikgu ada 5 perkataan dekat sini. So, apa yang cikgu nak kamu buat adalah berdasarkan 5 perkataan ni, kamu akan sambungkan dia punya perkataan untuk membentuk satu ayat tentang maksud reka bentuk. Okey, ini secara individu. Okey, perkataan yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah idea secara terancang. Okey, yang ketiga adalah inovasi. Yang keempat, yang kedua idea secara terancang. Yang ketiga kreativiti. Yang keempat inovasi. Dan yang kelima adalah produk makanan. Okey, kamu ada pen dengan kertas masing-masing kan? Jadi sekarang tolong berdasarkan 5 perkataan ni, tolong sambung dia tentang maksud reka bentuk makanan. Agak-agaknya apa? Okey, ni cikgu letak kat sini Okey, 1 minit cikgu bagi. Jangan takut kalau salah tak apa. Nama pun belajar kan? Muka berkerut dah.
Okey, contohnya reka bentuk makanan adalah satu pengetahuan tentang Jawapan itu. Okey. Sofia nak ambil jawapan je ke? boleh? Boleh dah dapat? Boleh. Sofia nak dapat jawapan? Dah ada jawapan. Nanti dulu biar semua orang tulis dulu. Okey, lepas tu baru kita bincangkan. Okey, satu minit je. Okey, ada idea boleh tulis. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, Daniel okey? Dekat belakang tu? Saya kurang faham itu. Kurang faham kenapa tu? Sambungkan ayat je. Siap cikgu. Okey, semua dah siap kan? Dah. Okey. Okey, jadi cikgu nak minta 3 orang volunteer yang sudi untuk bagi tahu tentang idea dia. Tentang maksud reka bentuk makanan. Boleh angkat tangan dan berdiri untuk bacakan dia punya maksud. Okey, anyone? Okey, Sufian. Dia bangun. Suruh kan? Tanya dia tu. Jadi jawapan ialah satu pengetahuan tentang produk makanan yang menggunakan idea terancang secara inovasi dan kreativiti. Okey. Terus, ada lagi? Yang kedua? Siapa lagi? Kalau tak, cikgu panggil. Nak volunteer ke cikgu panggil? Cepat. Siapa? Ilmi okey tak? Okey. Okey. Lupa-lupa lah tempat dia. Pengetahuan, idea, pengetahuan, produk makanan, tentang kreativiti dan inovasi, idea secara terancang. Okey. Okey. Terima kasih kerana mencuba. Lagi seorang, perempuan please. Dan apa? Siapa? Semua duduk di sini ya. Okey. Reka bentuk makanan ialah pengetahuan tentang inovasi produk makanan dengan kreativiti dan idea yang terancang. Oh, okey. So kawan-kawan lain boleh berikan tepukan kepada kita. Terima kasih. Okey, buat yang boleh mencuba tu. Terima kasih sikit hadiah sebagai galakan. Okey, boleh bagi tahu belakang. Terima kasih. Okey, right. Jadi apa sebenarnya maksud reka bentuk makanan Okey, kalau cikgu cakap ni kamu boleh tulislah sebagai nota. Okey, reka bentuk makanan adalah satu pengetahuan tentang penyusunan idea secara terancang menggunakan kreativiti dan inovasi terhadap produk makanan. Okey, boleh? Okey, maksudnya sekali lagi reka bentuk makanan adalah satu pengetahuan tentang penyusunan idea secara terancang menggunakan kreativiti dan inovasi terhadap produk makanan. Okey, boleh? Semua faham? Cikgu. Okay, right. Good. Okay. Saya nak minta tolong 2 orang pelajar lelaki. Tolong cikgu untuk tampilkan ini. Boleh 2 orang. Maksudkan kasih lagi seorang. Itu dia.
Jadi apa 4 aspek reka bentuk makanan? Kita nak fikirkan dari segi apa? Kalau katakan kita nak reka makanan tu kan, yang lain boleh nampak kan yang belakang? Okay eh? Alright, okay, good. Okay, yang pertama, apa dia punya kaedah dan ruang tempat produk diproses. Okay, yang kedua adalah makanan tu dari segi estetika, dari segi seninya kan, macam mana nak reka dia. Okay, yang ketiga adalah semua aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosikan produk makanan. Macam mana nak promote dia? Kalau katakan bentuk packaging kita tu nanti, dia macam mana kan? Okay, yang keempat adalah peralatan dan perkakasan yang digunakan. Okay, kita dah tahu dah, kita mungkin nak ukir buah ke apa ke kan? Jadi peralatan pisau apa nak guna? Macam itulah maksudnya. Okay, jadi kita ada 2 jenis reka bentuk makanan, iaitu yang pertama, okay, susun atur makanan dalam pinggan. Maksudnya dia punya dekor lah. Okay, kalau dalam pinggan tu, okay, macam mana kamu nak susun? Telur letak mana, nasi letak mana kan? Okay, yang kedua adalah reka bentuk makanan itu sendiri. Macam contoh kalau katakan buah kan, kita nak ukir dia macam mana? So maksudnya reka bentuk tu pada makanan tu sendiri. Right, kita ada inilah, kita dah faham maksud, kita dah tahu aspek reka bentuk makanan. Kita ada 2 jenis reka bentuk makanan. Boleh faham setakat ni? Boleh ya? Okay, right. Okay. Jom tengok satu lagi video. Diana boleh tolong pada belakang. Lambat sikit sabar. Boleh main olga sikit, Hafiz? Jadi kita tak boleh tutup. Boleh tak situ? Boleh ke? Boleh ke? Dia macam olga, jadi kita pasti ada satu kali bantu. Zuri ke? Rasa tu. Tadi dia okey. Dah tak okey. Dia tak okey. Merajuk agak. Sabar eh. Yang lain jangan bising. Sekejap lagi.
Bunyi apa bang? Zuri buat apa Zuri? Saya Tadi mula-mula tu bomba tu. Tak ada. Dengan tulis informasi. Apa kalau tak? okey. Okey, tak apa. Terima kasih banyak cikgu. Okey. Kalau tak boleh tak apa, cikgu tunjuk dekat sini. Okey, nanti kita sabar sikit lah guys, bagi kecil kan. Cikgu tunjuk belah sini dulu, right? Oh, okay. Nampak ke? Wah, Nampak. nampak sedap ya. Sedap eh? Kau boleh buat. Okay, next time. Betul. Kata dia, okey, sini pula. Dia nampak semua? Dia nampak ada yang gerak air. Sudah lah. Okey, sudah? Okey, Ana tolong buka lampu. Cepat. Okey, gambar apa kita tengok tu? Izzuddin kata bento. Betul bento. Maksudnya ini adalah salah satu reka bentuk makanan lah. Kalau kita tengok tadi, tanya dia. Tengok tu dia punya reka bentuk makanan dia susun dalam bekas. Cantik dia rasa macam tergiur, rasa nak makan, rasa sedap kan. Betul. Ini adalah salah satu reka bentuk makanan. Jadi reka bentuk makanan ni salah satu dia punya kepentingan dia adalah itulah membuatkan kita rasa tertarik kan. Okey, jadi aktiviti kita yang kedua adalah tentang pembelajaran secara kolaboratif. Cikgu nak buat kamu bekerja secara kumpulan berdua. Okey. Dekat tangan cikgu ada 6 gambar tentang kepentingan makanan. Jadi dalam kumpulan kamu boleh bincangkan tentang kepentingan ni dan nanti cikgu nak panggil seorang wakil untuk bentangkan tentang kepentingan ni lah. Okey. So kita akan bincangkan 2 minit dan seorang-seorang ni boleh bincang berdua. Okey. Yang ni mungkin bertiga, boleh bincang bertiga. Yang belakang pun sama. Okey. Dan ini Cikgu bagi masa 2 minit. Tolong tengok kepentingan tu.
bagi setiap kumpulan dan sampai depan. Ini tak apa, kita belajar. Kalau kita salah pun tak apalah, pasal belajar lagi kan? Ya. Saya setuju. Yang datang ke depan ni InsyaAllah berani orangnya. Boleh tengok. Okey? Dah mau okey? Okey, 1, 2, 3, 4 5 6. Right. Okey, boleh baris ni dulu. Okey, sini sikit. Ini okey, so kita ada 6 orang dekat sini yang akan bantu kita untuk ceritakan tentang 6 kepentingan reka bentuk makanan. Kalau dalam video tadi kita nampak reka bentuk makanan tu membantu kita untuk rasa nak makan, rasa sedap apa kan. So apa lagi kepentingan lain yang kawan-kawan kita akan ceritakan. So tolong bagi perhatian. Yang pertama, siapa nak terangkan dulu? Okey. Siapa nak terangkan boleh datang depan sikit. Syarimi ke? Okey, boleh. Syarimi dapat kepentingan apa tu? Melindungi etika sosial. Okey, boleh tunjukkan gambar apa kat situ? Gambar bulan. Bulan. Okey, nampak Okey, apa maksudnya melindungi etika sosial? Sini dia kata etika sosial ni penting supaya tidak menyentuh sensitiviti kaum dan agama tertentu. Maksudnya reka bentuk makanan tu dia boleh melindungi etika sosial agama kaum dan agama tertentu. Okey, yang kedua yang kedua kebebasan memilih kepada pengguna. Maksudnya bila ada RBM reka bentuk makanan, kita boleh pilih yang mana kita nak kan. Ada macam aneka reka bentuk makanan untuk kita pilih. Yang ketiga, Rasulullah. Saya dapat gambar pulut kuning. Okey, pulut kuning. Sama je kiri dan kanan kan, pulut kuningnya. Okey, tapi yang kanan tu Dia buat hantaran. ada buat hantaran reka bentuk makanan kan. Okey, jadi kepentingannya apa? Menzahirkan nilai estetika. Estetika tu apa Rasulullah? Estetika tu macam menambah nilai pada produk tu. Nilai ataupun seni kepada produk tu. Jadi dia boleh dikomersialkan. Yang saya punya pembangunan sains dan teknologi. Okey, pembangunan sains dan teknologi. Macam mana tu reka bentuk boleh membantu ke arah perkembangan sains dan teknologi? Ya. Apa yang saya nampak ni banyak mesin yang boleh design reka bentuk lah. Sebab kita ada reka bentuk makanan, jadi mesin pun, pembuat mesin pun dia akan keluarkan macam-macam mesin ni. Okey, terima kasih. Seterusnya Maria. Saya dapat makanan dari berbagai budaya. Okey, kita ada makanan dari Koci, lamping, bercincin, idli, kecara dengan batu. Okey. Ini berbagai budaya contohnya dari kaum Melayu, China, India, Sabah, masihnya berbagai jenis reka bentuk makanan yang berbeza. Okey, daripada reka bentuk pun kita boleh kenal Cina ke, Melayu ke, India. Okey, terima kasih Maria. Yang terakhir adalah Yasmira. Saya dapat berikan faedah kepada pengusaha. Faedah kepada pengusaha. Sebab apa ya? Kalau kita kat sini kita ada macam-macam jenis makanan. Kita ada lepak tapi dia warna pusing. Kalau macam ni KFC tapi dia gabung macam ni ayam pizza. Itu yang ni aiskrim digoreng. Special reka bentuk makanan. Okey, terima kasih semua. Cikgu ada hadiah sikit bagi. Okey, terima kasih yang datang sampai. Cikgu. Okey, lama. Boleh duduk cikgu. Boleh duduk. Boleh. Okey, jadi kita dah belajar tentang apa tadi? Kita belajar tentang kepentingan reka bentuk makanan. Dia bagi banyak manfaat lah kan?
balik apa yang kita dah belajar daripada awal tadi. Maksudnya kita belajar tentang maksud reka bentuk makanan. Kemudian kita belajar juga dengan 4 aspek reka bentuk makanan dan juga 2 jenis reka bentuk makanan. Yang terakhir kita belajar tentang Reka bentuk makanan. Okey, jadi okey, untuk tugasan cikgu nak minta kamu buat muka surat 149. Okey, ini tugasan surat 149. Ada 2 soalan cabar minda dekat bawah sekali. Okey, boleh siapkan ni dan hantar pada kelas hadapan. Boleh cikgu. Okay. Jadi pembelajaran hari ni okey tak? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Cikgu boleh buat bento untuk kami. Bento tu mungkin kita akan buat sama-sama pada kelas akan datang. Okey. Cikgu lupa nak beritahu di permulaan tadi sebenarnya cikgu dah beritahu kelas kita akan datang, kita akan buat di makmal yang tertentu sebab kita akan ada amal dulu. Okey. Alright. Masak ke cikgu? Bukan masak, kita akan mendeko. Wah, Boleh. Okey, itu saja. Jadi yang sebenarnya cikgu ada satu kata-kata nak bagi tapi disebabkan tak boleh buka kan? So cikgu tulis dekat sini saja. Sikit pula tak ada kan? Okey, nampak? Nampak. Boleh baca? Boleh. Boleh. Baca. Okey, seorang tolong bacakan. Ini tolong bacakan dekat nombor yang lain. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukur yang menjadikan kita bahagia. Dapat? Apa maksudnya? Tak? Tak faham? Okey, maksudnya? Okey, tak semestinya bahagia yang menjadikan kita bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, mana dia gambar? Okey, kalau kita bersyukur, itulah yang sebenarnya menjadikan kita sentiasa bahagia. Okey, jadi dalam hidup ni kita dikelilingi oleh banyak makanan sekitar kita kan? Maksudnya kita kena selalu bersyukur sebab kalau kita tengok gambar dekat belakang tu, itu adalah gambar rakyat Palestin yang keburuan dan cukup makan. Kita di Malaysia beruntung sebab kita ada banyak makanan. Jadi jangan betul, faham? Okey, jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah semoga bertemu lagi. Okey, so yang mana ada ambil bukunya kedua tadi, silakan. Terima kasih lagi. Okey, terima kasih semua. terima kasih. Dengan hikmah kita meneroka